ke Mekah. Setibanya di Mekah, dia pun merampas binatang-binatang ternakan kaum Quraisy. Nampak tak? Sampai-sampai je kat Mekah dia buat apa? Dia tunjuk samsing. Dia buat apa? Dia tunjuk samsing. Dia rampas apa? Rampas binatang ternakan. Binatang ternakan tu kan ada macam-macam. Terutamanya masa tu apa dia? Gambar apa tu? Unta lah banyak kat situ masa tu kan. Okey, ni geng siapa ni? Geng Abraha ke geng Arab? Geng Arab. Yang merampas ni? Yang ada geng Arab. Geng Abraha lah. Geng Abraha. Ni Ali pun nak belajar. Okey, Ali belajar. Ali tengok Okey, 200 ekor unta milik Datuk Nabi Muhammad iaitu Abdul Muttalib turut dirampas. Beliau pada ketika itu menjadi pembesar dan ketua kaum Quraisy. Jadi geng Abraha ni bila masuk ke Mekah, dia tunjuk samsing, dia rampas semua binatang ternakan kat situ. Dia tak kira orang susah ke, orang pembesar ke. Datuk Nabi Muhammad tu, Abdul Muttalib tu pun 200 ekor unta, dia ambil macam tu je. Dia rampas macam tu je. Dah lah dia masuk ke Mekah. Dia masuk tempat orang. Lepas tu dia musnahkan benda dekat situ. Dia rampas semua barang-barang kat situ. Nampak tak? Sombongnya geng Abraha ni. Okey, baik. Selain suku kaum Quraisy, penduduk Mekah juga terdiri daripada suku kaum Kinanah dan Huzail. Kesemua penduduk Mekah amatlah marah dengan tindakan Aswad bin Maqsud. Lalu mereka pun bermusyawarah. Okey, tengok dia musyawarah apa? Tengok kat sini. Jom kita lawanlah Abraha tu. Lepas tu seorang lagi tanya, "Ya, mari kita serang mereka." Yang tengah tu relax je, tapi dia cakap, "Tapi tentera Abraha terlalu kuat." Okey, ada pula cakap, "Lebih baik kita batalkan sajalah rancangan untuk berperang dengan Abraha. Kita semua tak mampu untuk melawan pasukan musuh yang amat besar tu. Tidak seimbanglah kekuatan kita dengan mereka." Ini geng siapa yang sembang ni? Geng Abraha ke Arab? Arab. Orang Arab. Arab bukan Islam. Masa ni Nabi tak lahir lagi ni. Nabi dalam kandungan. Nabi dalam kandungan Perut Siti Aminah. Aminah. Benda ni berlaku pada tahun gajah. Masa ni Nabi tak lahir lagi. Okey. Jadi orang Arab ni dia berbelah bahagi. Dia nak lawan. Ali, bagi Umi tunjuk. Dia nak lawan. Tapi dalam masa yang sama dia tahu dia tak kuat sangat. Dia hanya sempat pindahkan patung-patung yang duduk di sekitar Kaabah tu saja. Okey. Baik. Kami datang bukan untuk berperang, tapi baca dengan marah. Kuat-kuat macam tadi. Kami datang bukan untuk berperang, tapi kami datang hanya semata-mata untuk menghancurkan Kaabah. Sekiranya kalian tidak menentang kami, maka selamatlah nyawa dan darah kalian. Sombong Abraha juga berpesan, andai penduduk Mekah tak mahu melawan kami, suruhlah salah seorang ketua Mekah datang ke Muqawqis, hadap kami. Cakap macam tu kan? Okey, kita tengok dia dah start nak gaduh. Okey, baik. Okey, nanti kita sambung sekadar masuk waktu maghrib. Okey, kita sambung esok hari sebelum maghrib, insya-Allah. Bye-bye. Okey, bye-bye. Okey dah, nanti kena ban sebab tunjuk gambar budak. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.